Berita boom hari ini. Pelakon Kamal Adli mengakui tahun 2025 bukanlah tahun kegemilangannya seperti disangka ramai. Sebaliknya menjadi antara tahun paling mencabar dalam hidupnya. Walaupun kerjaya seninya terus berkembang dengan pelbagai tawaran, rezeki yang diterima tidak mampu menutup rasa kekosongan dalam diri. Kamal berkata, walaupun terus bekerja tanpa henti, kehidupan seorang diri membuatkan tekanan dan kesunyian terasa lebih berat. Beliau menekankan bahawa ada aspek peribadi yang tidak perlu dikongsi, namun cukup untuk menggambarkan cabaran yang dihadapinya. Dalam perkembangan kerjaya, Kamal diumumkan sebagai salah seorang Duta Raya Jakel 2026 bersama Q Haidar dan Eli Mazlin. Isteri Kamal, Ukasha Senrose, memfailkan permohonan cerai pada Oktober lalu. Pasangan itu berkahwin pada 2021 dan dikurniakan seorang anak perempuan berusia 19 bulan.